Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Hakim bin Nuruddin. Bersama-sama kita akan menyelusuri perjalanan dan cabaran bahasa Melayu, warisan yang perlu dipertahankan. Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa pertuturan. Ia ialah identiti bangsa dan lambang penyatuan rakyat di negara ini. Bahasa ini sudah melalui pelbagai perjalanan yang panjang, daripada tulisan kuno hinggalah moden. Mari kita selusuri bersama-sama bagaimanakah bahasa Melayu berkembang melalui tulisan Pallawa, Jawi dan Rumi, serta cabaran-cabaran yang dihadapinya pada hari ini. Yang pertama, tulisan Pallawa. Tulisan Pallawa merupakan sistem tulisan terawal dalam sejarah bahasa Melayu. Ia digunakan sekitar abad ke-7 Masihi. Tulisan ini berasal daripada India Selatan dan digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya. Antara bukti kewujudannya ialah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tua di Palembang. Tulisan Pallawa menunjukkan bahawa orang Melayu ketika itu sudah mengenal sistem tulisan dan ilmu pentadbiran. Ia menandakan permulaan tamadun bangsa Melayu yang bertulis dan berorganisasi. Seterusnya, tulisan Jawi. Setelah kedatangan Islam ke alam Melayu sekitar abad ke-13, sistem tulisan berubah kepada tulisan Jawi. Tulisan Jawi berasal daripada huruf Arab dengan penyesuaian untuk membunyikan bahasa Melayu. Ia digunakan dalam pelbagai bidang seperti agama, undang-undang, surat rasmi dan karya sastera. Tulisan Jawi memainkan peranan yang besar dalam membentuk jati diri orang Melayu sebagai bangsa yang berilmu dan beragama. Buku-buku agama, karya hikayat dan dokumen diraja semuanya menggunakan tulisan Jawi. Kemudian kita bergerak kepada tulisan Rumi bahasa Melayu. Setelah masuk abad ke-20, muncul pula tulisan Rumi, iaitu sebagai sistem penulisan moden. Antara tokoh penting yang memperkenalkannya ialah Za'ba melalui sistem ejaan Za'ba sekitar tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1956 lahir pula sistem ejaan Rumi Kongres, dan pada tahun 1972 Malaysia dan Indonesia bersetuju dan bersepakat menggunakan ejaan bahasa Rumi baharu yang digunakan hingga kini. Tulisan Rumi lebih mudah dipelajari dan sesuai untuk urusan rasmi, pendidikan serta komunikasi global. Ketiga-tiga sistem tulisan ini penting dalam membina identiti bangsa Melayu. Tulisan-tulisan ini membuktikan akar tamadun Melayu sudah kukuh sejak dahulu dan menunjukkan hubungan antara dunia Melayu dengan peradaban India. Ia menjadi asas kepada perkembangan sistem tulisan Melayu selepasnya. Selain itu, ia juga menyatukan bahasa dan agama Islam dalam kehidupan orang Melayu. Ia menjadi simbol perpaduan, identiti dan nilai spiritual bangsa Melayu. Akhir sekali, ianya bagi memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu moden. Ianya memudahkan penyebaran ilmu dan memantapkan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Perubahan sistem tulisan ini menunjukkan bahawa bangsa Melayu sentiasa berkembang tanpa melupakan asal usulnya.
walaupun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, realitinya kini ia berdepan pelbagai cabaran yang semakin ketara, terutamanya dalam aspek pendidikan, media sosial dan penggunaan selanga. Dalam bidang pendidikan, banyak subjek terutamanya di universiti dan sekolah menengah kini menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Akibatnya, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar semakin lemah. Pelajar lebih selesa menulis dan berfikir dalam bahasa Inggeris, sedangkan istilah dan ilmu dalam bahasa Melayu tidak lagi digunakan secara meluas. Masalah ini bukan soal bahasa saingan, tetapi soal identiti dan jati diri bangsa. Jika generasi muda tidak lagi mampu menulis atau berhujah dengan baik dalam bahasa Melayu, bahasa ini akan hilang kekuatannya sebagai bahasa ilmu. Seterusnya, cabaran yang kedua ialah cabaran dalam media sosial. Di media sosial, bahasa Melayu berubah mengikut gaya pengguna. Banyak pengguna mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Contohnya, "I tak boleh lah" atau "best gila that food". Gaya ini menjadikan bahasa Melayu kelihatan tidak formal dan semakin jauh daripada tata bahasa sebenar. Selain itu, pengaruh media sosial asing menyebabkan ramai pengguna muda lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris untuk kelihatan moden atau relevan. Perkara ini perlahan-lahan menghakis rasa bangga terhadap bahasa sendiri. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran selanga dan percampuran kod. Selanga moden juga memberi cabaran besar kepada keaslian bahasa Melayu. Perkataan seperti cringe, weh, sis, IDK dan lol menjadi sebahagian daripada perbualan harian. Walaupun ia menunjukkan kreativiti generasi muda, penggunaan berlebihan menyebabkan struktur ayat dan kosakata baku semakin dilupakan. Manakala pencampuran kod, iaitu mencampur dua bahasa dalam satu ayat atau lebih dikenali sebagai penggunaan bahasa rojak, kini dianggap biasa, sedangkan ia menjejaskan keindahan dan keutuhan bahasa Melayu. Jika dibiarkan tanpa perhatian, ia boleh menjadi bahasa yang hanya difahami, bukan dihargai. Kita perlu kembali menghormati dan menggunakan bahasa ini dengan betul di sekolah, di media sosial dan dalam kehidupan harian kita. Kesimpulannya, bahasa Melayu ialah warisan bangsa yang tidak ternilai. Bermula dari Pelawah ke Jawi hinggalah Rumi, setiap tulisan membawa cerita dan perjuangannya masing-masing. Kita sebagai generasi muda perlu terus mempertahankan dan menggunakannya dengan bangga. Bahasa Melayu, warisan kita, maruah kita.